Okey, jom kita naik tingkat atas. So dekat atas ni ada 3 bilik air dengan family area. Ni family area lah. Okey, family area pun masih lagi luas. Alright, kita masuk dekat master bedroom. Ni master bedroom, kami besar lagi dia punya tingkap kan. So dia punya pencahayaan ni sangat-sangat bagus lah. Alright, so ni ada satu ruangan lain. So ruangan ni boleh letak wardrobe. Okey, kemudian boleh tutup. So nanti masuk bilik, ni akan nampak ruangan katil sajalah. Alright, so tak ada nampak bersepah. Kurang bersepah. So seterusnya bilik kedua. Okey, ni bilik kedua. So ada satu bilik air. Tingkap cahayaan. Ni holo tadi. Okey, angin pun masih lagi masuk ke sini. Alright. So kita pergi bilik sebelah. Bilik sebelah ni dia ada balkoni. Dia ada ruang lain. Okey, ni ada satu bilik air khas untuk bilik ni. Okey, ni dia punya balkoni ni. Ni dia punya balkoni. Alright. So siapa yang berminat dengan unit ni boleh roger saya dekat WhatsApp. Alright, terima kasih.